Hello guys, Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tengoklah radar plane. So, kita buka location dulu. Nanti app dah aku bagi tahu lah kat bawah. Dia satu kau jangan lupa subscribe tau. Okay, so kita kat sini. Yang biru tu aku. So, aku tengok dekat Senai International Airport dulu. Ada Batik Air daripada Kuala Lumpur. Ada Batik Air lah. Ni Batik Air. Dengan ada Air Asia. Kau nampak tak yang tu? Yang ni aku tunjuk ni ha. Lepas tu AK6418. Ni dia gerak ni. Ni macam tak boleh detect tau. Ni yang tu Malindo pelik. Okay, so tak apalah. Sorry. Ni bukan Batik Air. Ni Malindo Air. Aku pun confused. Nama Batik tapi Okay. Ni Air Asia. Senai to Penang. Kau boleh, kalau nak take dokumen, kau boleh tengok. Ni sikit je. So, nanti susah. So, kau kena tengok lah. Ni. Lepas tu, ni. Lepas tu kau boleh tengok gambar dia. Kau boleh tu lah. Ni N9 Air Asia. Dia guna kapal terbang apa. Serial number. Lepas tu. Banyak lah. Yang kau boleh tengok. Mood pun ada. Station pun ada. Dan lagi satu ni. Ni Batik Air. Batik Air dia guna confirm. Dia guna Boeing. Boeing 737. Betul. Okay, so ni kau boleh tengok. Dia punya dokumen dia. Lepas tu. Ni 737 Malindo Air. Tapi aku panggil Malindo Air Batik Air lah. Senang buat gambar Batik Air. Ni daripada Indonesia Boeing 737. Ni daripada Malaysia. Ni attitude boleh tengok. Apa ni tu. Ni. Lepas tu. Tu ada daripada Malaysia. Aku tengok dulu. Ni Air Asia Asia je guys. Sebab dia tak ada gambar. Aku pun tak tahu. Aku main hitam. Lepas tu ni ada kapal terbang lagi. Okay. So ni Air Asia. Dia guna Airbus. Airbus A2. Dia daripada Malaysia ya guys. Yang ni. Airbus ni. Dia kau boleh tengok. Dia nak gimana. Nak turun. Tu kau boleh tengok lah. Macam-macam. Kat sini. Latitude ada. Semua ada. Okay. Tu. Sekejap aku tengok sekali. Sini. Betul lah. Okay, lepas tu aku boleh tengok lagi macam-macam. Kau boleh zoom tau. Zoom boleh, aku boleh. Okay, ni dia guna apa? Cathay Pacific. Ni daripada Chek Lam Kok International Airport, Hong Kong. Singapore Changi Airport. Boeing 777. Betul tak? Kita check dulu. Betul tak Boeing 737? Oh, salah guys. Airbus A330. Bukan ke tu je. Okay. Lepas tu ni, kadang-kadang ada kapal terbang. Selalu kalau ada 2 enjin atau 2 enjin. Tu maksudnya dia tu apa dia Boeing A380 atau tu Airbus A3 atau Boeing 747 atau Airbus A380. So dia guna 747 Boeing China Airlines Thailand salah Taiwan maaf. Ni
Kau tengoklah. Kuala Lumpur National Airport dekat Taiwan. Ni, kau tengoklah latitude dia, ground speed dia, heading dia, latitude. Lepas tu data dia. Tapi tak silap aku 2 enjin pun ada banyak lagi kau terbang 2 enjin. Kalau 6 enjin Antonov kan. Betul tak? Betul lah. Antonov kan. Okay, so kita akan tengok lagi. Video ini akan habis pada pukul 4. Ni itulah. Aku buat video ni sebab cikgu aku yang suruh. Aku tak tahu. Aku buat video lah yang ni. Nanti aku bagi tahu kat komen apa nama app ni. Ni Thailand Air. Thai Airways. Ni daripada Pearl International Airport. Maksudnya tak tahu. Paris ke apa? Bangkok. Oh, nak pergi Bangkok lah tu. Ni dia guna Boeing 787. Thai Airways. Daripada Thailand je guys. Latitude, ground speed, heading, kau boleh tengok lah. Mood. Lepas tu ni ada Asia. Banyak lah. So, itu sajalah video saya. Semoga berjumpa lagi. Sila subscribe dan komen dan like. Sekian, terima kasih.